untuk masuk tu nanti dia akan bagi juga lah bantuan. Betul, untuk masuk kita akan escort lah daripada sini, lepas immigration. Lepas tu daripada immigration tu kita akan ada satu staff lagi daripada lepas pada immigration yang akan escort. Wah. Hantarlah. Boleh kami masuk cantiknya. Tengok lah. Boleh bawa masuk dia. Nak ke pagi sore Bogor ya? Tak. Selalu jalan macet tak? Dia dah tahu dah. Tapi tak ada konektif. Okay lah. Toilet dia luas ni. Sepatutnya 2 ekor, tapi yang tak tahulah kenapa ada seekor je. Dan tak tahu pula ada ostrich dalam ni. Dia kot diganti kot. Aduh, duduk kepala terantuk. Okey, kami pula. Kau yang menapis ni. Sabar. Sabar. Sekali je. Itu Amah, Umi asyik nanti dijilat kepala Amah. Kalau kena jilat dengan dia nanti rambut tumbuh banyak. Nak 2 kali je. Kakak air lah. Kakak dah siap dah. Siap dah. Okey. Tu ostrich tak makan. Alhamdulillah. Macam tu. Kenyang dah. Tapi kalau dah habis dia tahu berapa pergi lagi dia. Dia dah kira dah. Dia dah bye-bye. Makan malam bersama dengan zirafah. Menu-menunya ialah roti kulit zirafah bersama sesuatu pada zirafah. Semua berasaskan zirafah. Kek dessert yang dibuat oleh zirafah. Buah-buahan yang dipetik oleh zirafah. Merchandise zirafah. Minions. Dan juga ada croissant sandwich zirafah. Daging zirafah. Croissant daging zirafah. So, persoalannya ialah apakah hukum memakan daging zirafah? Boleh tak kakak tolong? Makan dia? Lepak di puncak Bogor. Bukan lepak di puncak M15. Hiking malam-malam. Macam tak cukup 20,000 step hari ni. Tempat yang selesa sebab ada anak boleh tidur dah. Bising-bising. Cuma ni smoking area lah. Keliling smoking. Dia tangkap Mama. Sate kambing. Berbagai jenis kuah disediakan.
kacang di bawah, Okey. sambal lado dan sayur lain. Mari kita cuba. Nah, ini mana pedas? Warna dia sama. Warna dia sama. Apa kacang tu? Ini lama ni aku kena cut tu tengok. Lembut. Lembut, tapi kalau dia garing lagi makin best. Sambal dia sedap. Ha? Sambal dia. Bukan macam peanut butter lah. Jawab soalan weh dia ni. Rasa unik.